dah tumpul. So kalau nak tebuk besi ni amat susah lah pasal dia dah tumpul kan. Jadi saya telah membeli secara online ini alat untuk kita tajamkan balik mata tu dan boleh diguna pakai semula. Alright, so mula-mula kita kena pasang dulu alat ni. So alat ni kalau kita tengok dia ada bagi 2 piece benda ni dan kita kena skru. Dan dia ada bagi skru kat sini. Dia bagi skru dengan bolt lah. Okey. Skru dengan bolt. Jadi kita akan pasang ke sini. Jom. Kita buat pemasangan ni. So kita pun nak je. Okey. Yang seterusnya satu ni kita pasang tak?